puasa tu, beberapa detik, minit sebelum kita buka puasa tu, itu waktu mustajab doa. Dan ada lagi waktu special nak buka puasa tu kan. Kita nak makan apa? Telur dadak pakapau. Tu dia, kita buka puasa tu, beberapa detik, minit sebelum kita buka puasa tu, itu waktu mustajab doa. Sebab tu sebelum buka puasa jangan kalau letak Allah Akbar makan. Tak. Tenang sekejap, doa dulu sikit. Ambil masa sebelum azan untuk kata doa. 5 minit sebelum buka kita duduk diam-diam, jangan main phone, jangan duduk gaduh bertengkar, duduk diam dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu juga waktu mustajab doa. Dan ada satu lagi masa yang sangat istimewa, iaitu pada waktu sahur tu. Waktu sahur pagi tu, sebelum nak azan tu kita bangun kan, duduk gosok-gosok mata, pergi masak apa yang boleh kita nak makan tu, waktu tu juga waktu mustajab doa. Dan bahkan Allah kata, bagi orang yang beristighfar, mohon, doa ni kan permohonan, yang mohon ampun pada waktu sahur ini istimewa.